Sebenarnya hanya 3 karakter yang mampu hidup melebihi 25 tahun setelah membangkitkan Demon Slayer Mark. Spoiler alert, seperti yang dinyatakan dalam manga, sesiapa sahaja yang bangkitkan Demon Slayer Mark hanya akan hidup sehingga umur mereka 25 tahun. Tapi ada 3 karakter yang atasi perkara ini. First adalah Yoruichi Sugikuni, founder kepada Breeding Style, yang hidup sehingga 85 tahun. Sehingga akhir hayat dia tidak pernah dikalahkan. Kemudian kita ada Michikatsu, iaitu Kokushibo, yang juga mempunyai mark ini sejak manusia lagi. Namun dikarenakan dia menjadi demon dan kekal dengan mark itu sehinggalah umur dia 400 tahun lebih, iaitu ketika dia dikalahkan di Infinity Castle. Yang ketiga adalah Gyome, di mana ya benar, Gyome bangkitkan mark ini setelah umur 25 tahun, iaitu ketika 27 tahun ketika hadapi Kokushibo. Dan sebenarnya ada seorang lagi, iaitu Tanjiro, tapi untuk Tanjiro tak dinyatakan secara jelas pada umur berapa dia meninggal, so saya tak masukkan dalam list ni.